Okey, alhamdulillah okey, hari ini kita settle untuk semua sekali. Okey, alhamdulillah rezeki betul-betul rezeki nelayan betul-betul rezeki nelayan. Alhamdulillah lah koma weh. Pagi ni memang betul-betul rezeki nelayan, memang banyak nelayan hantar ikan-ikan ikan-ikan yang di Sungai Perak, antara ikan-ikan yang tersedap banyak kan. Okey, alhamdulillah hari ini banyak kawan-kawan kita dapat ikan ni ikan baung, ikan patin patin saiz kecil. Okey, lepas tu ikan baung hitam ada 3 ekor ikan baung hitam, 1 kilo lebih kurang. Lama 4 kilo lebih, 2 kilo lebih apa semua. Lepas tu patin, lepas tu banyaklah koma patin, lawang, kelabau apa semua. Okey, dan yang ini ikan patin emas ikan patin emas. 9.8 kilo dengan yang ini patin emas juga. Okey, yang ini saya akan jual potong-potong dekat sini. Saya akan jual potong-potong, dan patin liar Sungai Perak. Saya akan potong-potong juga. Alhamdulillah. Ini semua adalah rezeki nelayan. Cungap lagi koma, cungap lagi. Alhamdulillah. Kalau dah dinamakan rezeki, tak ke mana tak ke mana. Koma pada koma-koma yang mana-mana nak mencari ikan Sungai Perak. Kalau koma tak tahu nak cari kat mana, antara ikan yang terbaik boleh cari di kedai runcit Teluk Perang Boleh cari di kedai runcit Teluk Perang. Antara ikan-ikan yang rare lah. Kita senang cakap macam inilah. Alhamdulillah, selepas saya buat macam ini, ramai orang Melayu yang boleh merasa ikan-ikan Sungai Perak. Sebelum ni jarang. Orang-orang luar kebanyakan tak dapat nak merasa ikan Sungai Perak. Sebab apa? Apabila dapat terus pada China dan diorang terus pasarankan dengan tempat diorang. Tapi apabila saya sebagai orang Melayu, kita dapat pasarkan, maknanya semua kebanyakan orang Melayu dapat membeli dan orang Cina pun dapat membeli. Semua dapat membeli ikan-ikan Sungai Perak ni. Alhamdulillah. Apabila korang dah rasa, baru korang tahu ikan ni sedap ke tak sedap, padu ke tak padu, semua ikan ni. Antara semua ikan di Sungai Perak, ada saya ni boleh dikatakan semua yang tersedap. Itu saja saya boleh cakap. Kok mana pun, yang mana-mana yang komen nak mencari ikan Sungai Perak, tak tahu cari kat mana, senang je. Cari saja kedai runcit Teluk Perang Cari saja kedai runcit Teluk Perang. Okey, mantap. Rezeki tak salah alamat.